Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad keempat, rumah untuk pahlawan merah Kelantan Red Warrior FC. Perlawanan persahabatan di antara pasukan tuan rumah dan juga pertemuan bersama Melaka FC bagi pre-season Liga Super 2026-2027. Baiklah, kita beri laluan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu Negaraku. Seterusnya, penonton diminta berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Zuhairi bin Daud dan juga Mazlan bin Muhammad. Dan itu dia tiupan whistle panjang yang dibunyikan oleh Muhammad Hasrul bin Amir untuk memulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan persahabatan di antara Kelantan Red Warrior FC dan juga Melaka FC. Terus hantaran mencari kedudukan Emmanuel Embarka Junior. Hantaran ke near post. Adanya rempuhan. Pertembungan di antara Khairul Fahmi Cemat dan juga Musa Philip dan Dada. Namun itu satu siri serangan pertama yang mungkin memberi amaran ke yang dimiliki oleh beberapa pemain import Melaka FC. Latif Suhaimi ditugaskan dan jaringan yang pertama. Seperti saya katakan, tandukan yang dilakukan oleh pemain Melaka FC berjaya menewaskan Amin Faisal. Pemain yang memakai jersey, saya kira Christian Di Souza untuk Melaka FC. Menekan sepakan percuma untuk KRW. Terus, wow! Tandukan daripada Latif Suhaimi. Namun sukar untuk menewaskan kemampuan dan kewibawaan. Itulah pengalaman yang dimiliki oleh Khairul Fahmi bin Cemat dalam menyelamatkan peluang keemasan KRWFC untuk mencarikan jaringan penyamaan. Emmanuel sudah pun bersedia. Adakah mampu menewaskan Khairul Fahmi Cemat? Emmanuel Embarka Junior. Oh! Sayang, satu sepakan walaupun berjaya menewaskan Khairul Fahmi Cemat yang terbang ke sebelah kiri, namun sepakan daripada Emmanuel Embarka filtered. Faiz Nasir terus. Emmanuel Embarka Junior sekali lagi berjaya. Khairul Fahmi Cemat dua kali menjadi hero untuk Melaka FC. Itulah kemampuan dan pengalaman yang ditagih oleh Melaka. Meningkatkan intensiti dan kini Musa. Hantaran yang sedikit jauh masih dalam penguasaan Musa. Jaya dikeluarkan oleh Azwan Arifin. KRWFC hadir dengan serangan yang bertubi-tubi untuk tidak mengecewakan peminat-peminat. Niamullah Faiz Nasir. Baik, ruang untuk Emmanuel Embarka Junior. Sekali lagi tandukan. Wow, tiga peluang yang dimiliki oleh Emmanuel Embarka Junior masih belum menoktakan jaringan untuk KRWFC. 3-4 pemain Melaka FC yang mempunyai kemampuan dan Amin Faisal. Begitu baik aksi penyelamatan. Ada peluang ketika ini untuk satu pressing yang sedikit jauh untuk mencari percubaan tepat daripada Rizwan Muda. Peluang yang dihampakan sekali lagi daripada pemain Emmanuel Embarka sedikit jauh. Namun Musa membuat satu recovery. Percubaan. Wow! Jaringan yang begitu sempurna daripada Filipi dan Dada Musa. Satu pressing menerusi kaki kiri untuk menewaskan Khairul Fahmi Cemat. Philip dan Dada Musa dari luar kotak penalti
menggunakan segala kodrat dan keupayaan kaki kiri. Jaringan yang pertama, jaringan penyaman untuk KRWFC mengikat keduduk permainan ini untuk memberikan ujian untuk Melaka FC. Dan sekali lagi, wow, aksi susulan yang cukup berbahaya daripada Melaka FC. Tangkapan yang kurang kemas daripada Amin Faisal. Bola muntah betul-betul di hadapan kaki pemain berjersey nombor shifted KRW. Satu delivery ke far post. Oh, begitu baik, satu first timer daripada pemain berjersey 26. Amin Faisal ditewaskan buat kali yang kedua. Hampir 2 minit Kelantan bersuara gembira. Namun mereka tewas sekali lagi di minit yang ke-33. Jaringan yang cukup sempurna menerusi pemain berjersey 26. Tandukan hampir sama. Bersambung kita untuk aksi separuh masa yang kedua. Perlawanan persahabatan di antara pasukan tuan rumah Kelantan Red Warrior FC yang melayan kunjungan pasukan dari Melaka FC. Dan kini untuk separuh, sekali lagi hantaran ruang untuk embarga. Sukar dua pemain yang cuba mengekang gerakan. Dan satu delivery embarga. Ruang untuk embarga. Melepaskan satu rembatan menerusi kaki kiri. Masih dalam kawalan KRW. Sekali lagi delivery daripada Philip dan Musa untuk Aikal Daniel. Satu crossing daripada Aikal. Berjaya dinoktahkan di situ oleh pertahanan. Dan Ervan. Baik. Amin Faisal. Oh. Satu save yang recovery yang begitu baik pada Joe. 62. Satu rembatan. Oh. Dari luar kotak penalti. Aksi yang memukau daripada pemain berjersey 62. Mungkin itu yang perlu dipertaruhkan. Dan Red Warrior berjaya mendapatkan sepakan. Dan swinger ke far post yang cukup baik daripada Embarka. Deception. Kini KRW terus. Antara pada Musa daripada Embarka untuk Musa. Oh. Jauh. Delivery yang dilakukan. Joe. Terus untuk Embarka. Embarka Junior. Oh. Ideanya ada. Namun sedikit sahaja tidak tepat untuk menewaskan kedudukan Firdaus. Baik. Lecehkan pada Musa untuk Embarka. Dan jangan yang kedua daripada Emmanuel Embarka Junior. Gerakan bantuan yang begitu baik daripada Philip dan Dada Musa. Pressing yang dilakukan ke atas pertahanan Melaka FC. Berjaya mendapatkan bola dan terus melihat kedudukan Embarka melakukan satu cutback. Akhirnya jaringan penyamaan yang dinanti-nantikan oleh penyokong pemain ke-12 Kelantan Red Warrior FC. Emmanuel Embarka Junior sekali lagi menggegarkan Stadium Sultan Muhammad keempat untuk jaringan yang kedua di minit yang ke-83. Sedikit lambat. Embarka. Satu ini swinger. Oh. Sedikit ke dalam untuk dikejar. Dan itu dia tiupan whistle penamat yang dibunyikan oleh Mama Asrul untuk menamatkan perlawanan persahabatan, perlawanan pramusim di antara Kelantan Red Warrior FC dan juga Melaka FC. Dan keputusan yang kita perolehi dari Stadium Sultan Muhammad keempat, KRWFC diikat
berjaya melakukan kebangkitan, mengikat kedudukan Melaka FC dengan jaringan 2-2. Itulah perlawanan yang kita bawakan. Perlawanan pembukaan cerita untuk kem Kelantan Red Warrior FC untuk edisi 2026-2027.